Urung bi mana sebaik-baik masa. Tak ada dah masa hak paling baik. Orang hak boleh duduk di zaman Nabi dan boleh berjumpa dengan Nabi. Tak ada dah sebaik-baik masa. Lebih-lebih lagi orang tu boleh berimej dan boleh hadir majlis Nabi. Oh, tak ada dah. Kita ni orang yang akhir dah. Umat Nabi akhir tak ada berjumpa dengan Nabi. Tapi ada lagi keseh-keseh hak yang ditinggal. Maka kalau boleh lah, kalau kita ada rezeki apa, kita pergi tengok. Kita pergi tengok supaya dia jadi tahqiq, dia jadi kejak di dalam pegangan kita tentang sejarah Rasulullah. Ada. Dia. Dia kata sini bermula ziarah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khabar sunnatun muakkadah. Muakkad. Kita ngaji dah ke sunat muakkad je wak ta'rif dah bau ni ialah ma wazaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana masa hidup tu makna Nabi mengekali atau asal makna sunat muakkad. Tapi lek kita ni pula umat ni sunat sentiasa pergi ziarah. Kita umat ni sunat sentiasa lebih-lebih lagi bila kita hadir di Madinah. Makna tiap-tiap kali bila kita masuk Madinah, masuklah raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunat muakkad tu bagi siapa? Takluk pada sunat muakkad. Bagi tiap-tiap seorang. Bagi tiap-tiap seorang, maknanya sama ada laki-laki atau perempuan. Ada laki-laki atau perempuan. Main-main. Sama ada orang lelaki, sama ada orang perempuannya, ada kakak. Maknanya disunatkan bagi kitanya ziarahkanlah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih lagi muakkad, mana terlebih lagi nisbah tutup, yakni dia kata gini, kuat tutup, kuat suruh, kita panggil tu, kuat tutup, kuat suruh. Kuat tutup, kuat suruh bagi orang yang datang mengerja haji ke Baitillah. Orang yang pergi buat haji di Baitillah, makna sangat-sangat tutup, suruh pergi ziarah Nabi. Aula ziarah dulu baru pergi buat haji. Tapi kalau tak sempat masa ni, maknanya pergi buat haji dulu, Allah kelik pun masuk. Ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak? Memang dah. Dan bermula meninggal akan ziarah Nabi. Bermula meninggal akan ziarah Nabi. Makna ia tak pergi ziarah. Padahal boleh ia seorang. Tak? Daripada mengerjakan dia akan ziarah. Maknanya nisbah dia nak pergi ziarah tu boleh. Tapi dia tak segi. Ada juga orang kita ni tak segi. Dia kata sini, maka iaitu meninggal ziarah. Tak boleh. Tak boleh. Maka iaitu meninggalkan ziarah ni padahal boleh ni rugi yang amat besar. Orang hak tinggal ziarah padahal dia boleh pergi ni baik ialah orang yang rugi amat besar. Kerana moga Nabi kita ni ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku awal orang yang menolong orang dan awal-awal orang yang diberi pertolongan kepada orang. Mana Nabi kita? Pak ada kata kita ni nak syafaat Nabi, pak kita tak segi ziarah Nabi. Berat tak? Ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Aku awal-awal orang yang musyafaat, orang yang diberi syafaat. Dialah awal yang tolong, dialah Allah Ta'ala awal-awal orang yang boleh tolong orang. Kalau kita nak pertolongan Nabi, makna kita kena ziarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya nak dan ia orang yang meninggal ziarah tadi. Saya mulai. Ialah mana ia orang yang meninggal ziarah tadi padahal dia boleh.
Yang putus mana orang yang putus daripada kebajikan yang besar. Orang ni orang yang putus daripada kebajikan yang besar. Tak. Begitu tak? Lepas tu dia kata gana tu kita tu Api bagi. diingkarkan ke gitu ke? Diingkarkan sunat ziarah atau muakkad ziarah itu makna mubtada khabar. Bermula diingkarkan sunat ziarah atau muakkad atau balik sunat atau muakkad ziarah itu yo ingkar sunat, yo kata tak sunat ataupun yo kata tidak muakkad kali ziarah khabar, sesak yang besar lagi. Nampak lagi tak? Orang hak tak pergi ziarah Nabi, rugi yang besar. Orang hak ingkar kata tak sunat atau tak ada muakkad lagi, hak ni orang tu jadi sesak yang besar lagi. Tengok tu deh. Dan kerugian yang nyata atau balik pada sesak yang besar. Sesak yang besar dan kerugian yang nyata. Makna terai-terai kata orang ni duduk dalam rugi. Kena pergi pulak apa murah bagi bulan ni kalau tak ada lapar masa pun tak boleh nak pergi atas orang apa tak? Baik. Kata nak pergi honeymoon dengan orang Tina. Lek dia tak ada cuti. Tak, kalau boleh orang honeymoon dengan dia kak pakai melangah. Jual gotu dulu. Jual kancil ada. Apa? Abazar dulu. Tak, apa tu naik. Naik umrah. Paklik mari beli kereta todok mai dah ada dah. ada modal dah. Duk dia ada balik di sini. Ambil macam gitu. Habis lagi. Lagi. Dia habis wak. Habis itu tak. Dan lagi pula dia katanya di sininya. Dan yang terlebih afdal, terlebih banyak pahala. Terlebih afdal, yakni nisbah banyak pahala bagi orang yang datang haji itu, iaitu yang terlebih afdal. Bahawa mendahulukan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendahulu ta'alluq atas mengerjakan haji. Tengok sini. Ini afdal. Ada maknanya hak ni kena tengok atas tabung haji dah lah. Tabung haji ni bayi, bayi biasa kita haji bayi dak. Dia lagu mana bayi tabung haji? Ada kira umrah ke dah? Umrah tak ada lagi. Kena haji. Ada. Umrah pun tak ada, maknanya mampu lah bayi mampu tak, cuma retino cikgu payah sikit dak. Kena ambil mesti cuti. Maknanya kalau kita tengok sini afdal, kita pun tak tahu tak baik kan tabung haji. Dia lagu mana? Tak boleh juga. Rekor kan nak rekor? Dia pergi ziarah dulu kau, payah pergi haji kau, haji dulu baru klik lah ziarah. Tak boleh nak bayar ke? Pak kita tak ada pergi haji lah kau. Ya kalau nak tengok orang naik haji banyak ke dah jening. Tak, ya kedatang kan matuk haji. Tak, kalau kedatang ni kan matuk haji. Tak. Nabi di situ tak balik. Apa merah? Dia kata mendahulu haji dulu tak? Jika kait pada kata mendahulu ziarah Nabi dulu atas mengejar haji. Kait. Jika ada bagi seorang yang mengejar haji tadi, ada waktu yang luah. Makna waktu tu masih luah untuk diziarah dulu. Itulah afdal gitu deh. Sekira-kira ini taswir pada waktu yang luah. Sekira-kira boleh pada waktu saat ini terbayi dihasilkan, didapatkan akan haji kama dia daripada ziarah Nabi. Makna kalau dia pergi ziarah Nabi pun masih boleh buat haji, maka afdal pergi ziarah dulu. Apa namanya? Daripada kalaulah kita pergi ziarah membawa kepada luput haji, itu tak afdal dah. Sebab haji itu wajib, ziarah ni sunnah. Kita kena faham situ. Perak Buzareh, perak Mi. Kalau kita naik haji, dan kita pergi ziarah dulu,
membawa kepada tak ada buat haji. Maka ni dia afdal sebelum haji daripada ziarah. Sebab ziarah tu sunat, haji tu wajib. Ada boleh. Dek kejip. Ada dia. Di sini. Dan lagi pula tu Syekh kata. Dan lagi pula habis. Dan sunat bagi tiap-tiap orang yang datang ziarah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunat tak? Bahawa fa'il pada sunat. Di sunat bahawa membanyakkan pada jalan daripada selawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak pergi ziarah tu, seolah katalah kalau kita duduk di hotel, hari ni kita nak masuk ziarah Raudhah Nabi, mana turun hotel juga selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau karya ni, orang panggil gaf apa? Awak kena aplikasi dia ni pegang lah. Nusuk dia dah. Aplikasi nusuk Raudhah Nabi tu lah. Jadi, kalau tahu dah kata esok ke, hari boleh pergi ziarah. Mana? Esok ke juga banyak selawat tu. Okay. Klik dah. Klik Bami dah. Lama. Dia. Bisa dia. Dan lagi pula, dan bahawa atas balik bahawa. Mana sunat akan bahawa, Ustaz, tambahkan daripada yang demikian itu, demikian mana? Demikian membanyak selawat tadi. Tambah lagi. Tambahkan daripada demikian membanyak selawat. Tambah tu bila? Takluk pada tambah. Apabila dilihat akan tanah haram Madinah. Tak? Tanah haram Madinah, segala kayu bagi tanah haram Madinah. Bila kita nampak tanah haram Madinah, pokok-pokok kayu dia gawi, selawat banyak lagi. Duk luar tu banyak dah. Bila nampak tanah haram mana, kau banyak lagi. Hak ni kena tanya orang, apa nama ni, orang hak haji tu lah. Dia tahulah tanah haram Madinah tu duduk kat mana-mana tu. Kita mana tahu tanah haram Madinah. Makna, luar tanah haram banyak dah. Bila nampak tanah haram masuk tu kau banyak lagi. Tu selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat bahawa atas balik pada sunat lagi tu dah. Nampak atas balik pada sunat. Dan sunat bahawa mandi ia seorang pada ketika sampai ke Madinah. Ingat mana dah? Sunat bahawa mandi ia seorang pada ketika sampai ke Madinah. Bila seorang ni sampai Madinah, sunat mandi dulu. Lepas tu, nak mandi mana tu, kena kita tanya dia lah. Ada telaga, tak ada telaga tu. Tak ada tu Kertas-kertas kosong ada tak? Ada tak? Ni ada tak? Proses ni yang nak nulis ni. Ada kita pun tak ada. Ada apa tak? Kalau yang nulis nyak sikit. Tak. Proses tak? Ada tak? Tak kertas kosong biasa. Ni. Ada tulis sini. Ada dia tulis dia. Ada apa tak? Ada tulis sini. Habis. Dan dahulu mandi ketika sampai satu. Dan dahulu atas balik pada ketika sampai. Dan sunat mandi ia pula dahulu daripada masuk ia seorang padanya pada Madinah. Ketika sampai pun sunat mandi, belum pada masuk pun sunat mandi. Kalau kita kata lagu mana, inilah dia mau kata pintu gerbang Madinah. Sebelum nak masuk pintu gerbang tu, mandi dulu. Mandi, masuk Madinah. Cuci dia tak. Maka jika tiada ia seorang saat ni, boleh daripada mandi. Tak boleh nak mandi Mandi tu bila? Dahulu daripada masuk. Maka, dia nak mandi tak boleh belum masuk. Tak ada air ke birak, atau ada atas bah ke. Macam-macam lah supaya kita pergi bawah ni. Mana bah putih dia tak putih dah, apa je, 4 je juga. Dia putih bah kita nampaknya, tesi minyak ataupun makan. Bila lagu tu faham
Buat ke mana? Maka kama dia pada masuk ni, maka sunat mandi kena tambah kita. Maka kama dia masuk, makna maka sunat mandi kama dia daripada masuk Madinah. Ada tak boleh mandi belum? Masuk dulu. Masuk dulu mandi. Lepas tu dia mau kata mandi mana? Biasa kok di hotel lah. Ngorok siapa kok hotel? Mandi, merok. Gitu situ. Habis di situ. Dan dahulu, tak. Dan dahulu atas balik pada kemudian pula. Dan dahulu mana? Maka dahulu daripada masuk masjid, belum masuk masjid. Mana? Sunat mandi. Kita buat gini tak apa dah. Dan sunat mandi dahulu daripada masuk masjid, yakni Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Tu nampak tak? Mana kalau kita duduk di Madinah dah, bila hari nak pergi ziarah ataupun hari nak pergi semaya ke apa, sunat mandi. Sebab biasa kalau orang zaman dulu, dia semaya, tiap-tiap lepas semaya, dia lalu ke Raubah. Kalau kita sekarang lah ni, boleh lalu saja, tak boleh masuk di dalam apa, dia boleh lalu ke Babus Salam, dia lalu ke Babus Salam ni dengan cara ramai-ramai, pamir kita? Kena pergi dah. Pamir orang kaya, orang kata-kata banyak pun. Ajak tu dah. Lalu ke Babus Salam. Kalau kita nak masuk Raudah ni, kena ada aplikasi dia lah. Tu jadi payah sikit. Supaya kita royak dah, kita ngangguh tu lah. Hak aplikasi tu sekali, hak muasasah sekali deh. 50 ya tak? 50 ya kok muasasah wi. Bayar muasasah, tunggu muasasah tu, pukul berapa tunggu tu? Pukul 2. Kau pukul 10 pagi. Masa pukul 2 sebab dia nak gaduh dengan buka puasa. Tunggu. Siapa orang nak bel ngaurik tu? Tunggu tu. Belum asal lagi dah kita tunggu dak dia ingat-ingat tu. Siapa nak bel ngaurik, kita pun nak klik di hotel dulu sebab nak pergi buka puasa. Orang bahasa tu barulah dia nak masuk pergi. Yang tu asal-asal. Maknanya payah. Kalau aplikasi ni sendirilah. Kalau kita nak boleh lalu seumur, walaupun tak boleh masuk ke Raudah betul, kita masuk kepada pintu Babus Salam, boleh masuk seumur. Tiap maya masuk. Cuma, kalau kita nak masuk waktu lain ni, jangan masuk lepas subuh. Sebab kita sehari tu tak tahu juga, Bi. Lepas pada mai subuh ke apa, ya aku pergi, terang nampak orang ramai, kalau tu kita pergi. Bila pergi ni, Bay, orang baris ni, sini ke mana, tak gerak. Jadi, buah kali nak jalan luar nak porok ala dengan pintu, dia jadi patuluk. Tak tahu jalan sana sebab dia jadi sumak dok. Megi pas subuh. Bawa sana, sumak. Oh, pak kita baru tahu taktik dia kena pergi lagu mana. Kena pergi pukul 9, pukul 10, tak apa, ya habis dah. Orang hak rebut lepas subuh tu kan habis kok. Apa kita boleh lalu masuk pergi. Tapi nak duduk di Raudah lama tu tak boleh lah kat Babusan tak apa. Tu dah. Syukurlah kalau bak ziarah gini ni, makna kena pergi dulu barulah. Boleh tahu. Paham tak? Jual kereta tu banyak depan rumah tu. Dia kaya ke kereta banyak. Tak, sebab dia pamer kan, bukan kereta dia. Tak. Betul tak? Habis pamer kereta ke tak? Dan sunat pula bahawa ia seorang yang nak ziarah. Sunat pula bahawa ia seorang nak ziarah, ditulis. Memakai akan yang terlebih bersih. Memakai akan yang terlebih bersih. Gapo daripada segala pakaian. Tu mana bayar daripada yang terlebih. Gapo yang terlebih bersih. Daripada segala pakaiannya, pakaian seorang. Pakaian mana yang paling suci sekali pakaian tu. Maka, menasabah dah kita tengok dah. Kita rasalah pada pandangan mata kita. Orang Arab tak pakai jubah warna lain kalau semaya. Betul tak? Orang Arab ni tak pakai kalau Arab Mekah Madinah lah apa kali mana. Dia tak pakai warna hak lain daripada warna putih. Kalau nak semaya. Sebab dia pakai putih comel. Kalau serban dia kita boleh tengok kalau hak Arab lah tak. Dia pakai serban putih dengan serban merah. Okey. Kalau serban pak kereta ni hijau, kuning, biru ni,
Tu orang panggil sebab ke mojo. Ya tak ada. Dia apa itu? Ya, Arab ni pakai tu. Sebabnya satu yang terlebih pakai ye, lagi pula Nabi pun suka warna putih. Dia pakai putih, orang Arab. Comel tu. Jangan deh. Dan bahawa memakai, makna kalau atas balik pada bahawa, makna sunat pula bahawa memakai baung-baung pakai kasturi, pakai ambar, pakai air baung hajarul aswad, pakai air baung Kaabah. Kalau masjid ni ada seorang deh, pakai air baung Raudhah. Dia pada ni. Ya depan kursi yang gini deh. Jadah yang gini. Iyalah pakai air baung Raudhah. Kita saja ya kita baung dah. Masuk masjid, baung wasa air baung ni air baung Raudhah Nabi. Dia pakai. Betul mengajar kita anak kocik syurga bak hari Jumaat. Kata suruh pakai air baung. Kata pakai air baung hak Raudhah Nabi tu baru sedap. Dia kata, ada dia tu. Ya ada dia tu. Kita kata kalau ada saja tak jadi kena bagi kat orang baru sikit. Bagi kat orang terang baru jadi. Dia pun bangun selalu. Dia bangun selalu, dia buka, dia lesik lalu. Dia lesik kita sikit, dia lesik kau kata ni. Mana boleh terang gitu tu. Orang duduk depan tu air baung Raudhah gitu. Baung supaya duduk masuk Raudhah Nabi. Sedap. Biasa tak silap orang duduk jual aku dalam Facebook baru ni dah. Kalau tak silap kita pun 100 botol sama ni. Kalau ni tak tahu nama air baung Raudhah Nabi. Biasa beli tak ambil? Mereka kata kalau 100 botol baik aku makan sebulan. No, sebab duk pondok ni yang makan ikan bilis dengan telur. Ikan bilis telur kan tak? Berah Belanda berah. Ada berah tak? Ikan bilis telur. Tak, ada. Dan lagi pula dan bermula kain yang putih, bermula kain yang warna putih itu terlebih utama daripada yang lainnya, nyonya putih. Hak putih itulah paling afdal, paling comel sekali. Bis. Dan sunat bahawa masuk ke dalam masjid. Sunat bahawa masuk ke dalam masjid, tengok. Daripada babu Jibril. Dia suruh masuk kepada pintu babu Jibril. Dah. Lepas tu, tak boleh nak oyak lah tak? Kalau main apalah babu Jibril kat mana tak? Ya, kita masuk babu Jibril, babu Salam tak ada masalah. Jangan masuk babu Israel. Kalau kita masuk babu Israel ni tak klik lah. Dia masuk babu lain tak apa lagi. Itu dia. Betul tak? Maka apabila telah masuk akan dia, mana telah masuk ia seorang, akan babu Jibril. Apabila seorang ni lagi masuk kepada pintu babu Jibril, malak tu maka hendaklah ia, maka sunatlah ia seorang datang kepada Raudhah Asy-Syarif. Pergi kepada Raudhah yang mulia itulah, tempat kubur Nabi itulah. Kubur Nabi pak keliling tu tak? Sahabat Nabi sebut kata ma baina baiti wa mimbari ke? Bagai di antara rumah aku dan mimbar aku ni Raudhatun min riyadil jannah tak? Ada satu kebun daripada kebun syurga. Situ Nabi. Situ kita nak cari kebun syurga. Bagai dia di antara rumah aku dan mimbar aku ni ialah ada satu kebun daripada kebun syurga. Tu orang duk kaca, duk rebut ke apa tu? Kerana celah di antara rumah dan mimbar. Moga rumah Nabi dengan masjid ni dekat merepek. Celah tu. Tak. Bila lagu tu pula dia kata masuk dan iaitu Raudhah Asy-Syarif ni. Ia Raudhah Asy-Syarif ni lah. Barang mana tepat yang antara kubur yang mulia dan mimbar. Sebab kubur tu rumah Nabi. Tak? Mimbar tu tempat baca khutbah Nabi. Masjid. Sahabat kata, ma baina baiti wa mimbari.
barang yang di antara rumah aku dan mimbar aku. Raudhatum min riyadil jannah. Satu kebun daripada kebun syurga. Nak tidur tak? Tidur Pak Mi? Dan lagi pula Tuan Syekh kita kata lagi. Betul tak? Maka semaya bila ia masuk di raudah dah, maka semaya ia seorang akan tahiyyatul masjid. Maya sunat tahiyyat masjid padanya di dalam raudah asy-syarif. Ni orang tanya juga ni. Ustaz, bila kita masuk raudah kita nak maya gapo? Ada demo kata, maya-maya engkau mau dak dalam raudah ni maya Nabi. Mana boleh. Masuk dalam tu ialah raudah tu masjid. Makna maya tahiyyatul masjid. Kalau masuk maya lepas tak ada berapa lah sebab muka tahiyyat, sabab mutakad. Sabab yang duduk dulu. Masuk dulu. Nampak tak tak? Masuk dulu. Kalau orang-orang hak boleh hutung kok, dia masuk maya tahiyyat masjid. Sudah tahiyyat masjid, orang beh. Bila orang beh, askaya tutup dah, orang lain tak boleh masuk dah. Maka dia boleh maya pula qabliyah dalam tu. Dia boleh maya zuhur dalam tu pula. Lepas pada tu lah, barulah askar buka orang lain masuk, dia boleh tubik. Jadi untung dia boleh duduk lama. Nampak pamerak? Dia ada hikmah dia pula. Habis itu. Dan lagi pula Tuan Syekh kita kata lagi. Maka jika tiada kemudahan. Betul. Lakah kau. Dan terlebih afdal. Dan terlebih afdal nisbah banyak pahala. Bahawa ia seorang semaya pada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang nak dekat dengan kubur Nabi tu. Orang nak dekat-dekat kubur. Tapi kat situ tak buzak weh. Tak boleh nak royak lah. Sebab kan bila orang masuk ke orang ketupu situ dah. Dekat dengan kubur, dekat dengan mimbar kan. Allah. Kita ni pergi tu kok. Kita duduk jauh sikit. Tu pun kita kata mujur boleh duduk ada tempat ya tak. Nak duduk mana payah. Dan lagi pula Tuan Syekh kita kata lagi. Tengok agreh Pak Nabi. Maka jika tiada kemudahan, tiada mudah atas seorang yang demikian itu, demikian mana? Demikian tempat Nabi tadi tu. Semaya pada tempat Nabi tak ada dah. Tiada mudah atas seorang yang demikian itu, demikian mana? Semaya pada tempat Nabi. Payah nak pergi tempat tu penuh-penuh, orang duduk tunggu dah. Nak sepi tak boleh dah. Maka pada tempat hampir dengan dia, dengan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak daripada jihad mimbar yang mulia. Cari-cari tempat dekat-dekat dengan mimbar. Tak, dekat-dekat dengan mimbar. Dia payah juga kita nak duduk situ dekat-dekat mimbar pun. Sebab pun rasa orang pun dia duduk tunggu situ dah. Duduk situ dah. Jangan makan. Habis. Maka apabila Maka apabila selesai ia seorang daripada semaya. Ini dia ajar tertib buat ni. Bila kita sudah maya tahiyatul masjid, maka mengucap memuji akan Allah dengan kata alhamdulillah atau lain. Ikutlah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sambung ke? Nampak bro? Kau duk belajar gapo nampak belakang, hidup dak ni tak nampak gapo. Sebab apa? Sebab dia jadi lupa dah hilang. Hak ni kita nampak gambarnya merah. Gapo? Masuk dalam selawat Nabi. Maya selawat itu nama. Orang lain tu pada kena adat dia. Adat dia kita masuk semaya. Lepas pada maya kita memuji Allah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad.
Kalau tak serupa lah mereh. Itu deh. Lepas itu bagi. Dan pohon dan minta akan dia akan Allah. Kita pun sudah kita kata kita minta akan Allah. Minta gapo maf'ul kedua akan bahawa ya Allah memberi manfaat akan dia akan seorang yang ziarah ni lah. Tak, dengan ini ziarah minta lagi tu. Minta ya Allah, mu jangan kalah sia-sia aku ni mari ziarah Nabi. Minta hak aku mari ziarah ni ada manfaat yang besar. Tak ada sia-sia. Aku mari ni dengan keadaan tambah lagi, duit pun tak ada lagi. Minta. Jangan sia-sia. So, lagi pula dan bahawa diterima akan dia. Makna minta Allah Ta'ala bahawa atas balik pada bahawa. Mana di pohon akan Allah akan bahawa diterima akan dia akan seorang daripada ziarah Nabi. Minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima tetap aku mari ziarah ni. Dua. Satu mintanya, Allah Ta'ala beri manfaat aku ziarah. Dua mintanya, Allah Ta'ala terima dalam ziarah aku. Tiga pula. Dan berdoa ia seorang dengan barang yang terlebih disukakan bagi dirinya, bagi diri seorang. Minta bagi diri dulu. Ya Allah, dengan syafaat Nabi-Mu, Ya Allah, mati aku di dalam husnul khatimah. Lah ni. Mati aku di dalam elok kesudahan. Mati aku boleh kata la ilaha illallah. Ampun dosa dua ibu bapa aku. Bagi diri dulu. Tak diri dulu, baru orang lain. So, dan bagi orang yang dikasihkan akan dia, akan seorang, barulah orang dia kita kasih. Mana ibu bapa kita, isteri kita, anak pinak kita. Lepas itu, ya Allah, apakanlah dosa ibu bapa aku. Ya Allah, apakanlah dosa keluarga anak bini aku. Bukalah pintu hati dia. Tu dia. Dan bagi atas balik bagi pula. Dan kita minta satu, bagi diri. Dua, bagi orang dia kasih. Tiga, atas bagilah kau. Dan bagi sekalian orang yang Islam. Minta pula. Lepas tu baru minta semua orang Islam. Kama dia, maka ia seorang mengadap. Maka ia seorang mengadap kepada tempat yang beradapan dengan dia dengan seorang. Dengan kerana nak ziarah tak ni itulah. Berhadapan dengan dia dengan kubur Nabi itulah. Tak gitu. Maka ia seorang mengadap kepada tempat yang berhadapan dengan kubur Nabi kerana ziarah, kerana nak ziarah. Hadap dengan kubur Nabi tu. Nampak Abu Zahra? Duk malak dik, tak hakim malak. Maka berdiri di hadapan muka yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Duk berapai dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu, dan bagi demikian itu, demikian tepat sana itulah. Tak gitu dah. Demikian tepat sana itu, tanda yang diketahui orang, yang ditahu orang akan tanda di sana, yakni di tempat raudhah sana itulah. Di sana di tempat raudhah tu ada tanda dia. Kalau kita masuk tengok merah. Ya ada kelambu dia. Merah. Ya ada pula ya jahit dengan benih mah berkali biji. Ya jahit. Macam supaya kalau kita tengok jahit kelambu dia tu pula macam supaya benih jahit dengan tangi. Jahit dia. Maka ia seorang membelakangkan kiblat. Cara dia. Bila ia hadap kepada Nabi, dia akan membelakangkan kiblat. Dek molek dek. Dan menghadapkan muka yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk. Hadap membelakang kiblat, hadap ke muka Nabi. Nampak tak? Kalau kita buat gambar supaya pak kita lah, kita buat gambar pak kita, seolah kata kita duduk gini lah. Tak, nampak lagi tak? Seolah kata muka kita tanah ni ada kiblat. Ya betul tak? Bila tanah ada kiblat, mana kepala kau ni? Muka kau ni. Afdal lah. Kepala kau ni tak apa muka ni, tapi afdal kepala kau ni. Bila kepala kau ni, mana? Kiblat. Belakang kita. Jadi kita membelakang kiblat, tapi muka kita hadap ke
ikut Nabi. Sebab tak sesuai kalau kita nak pergi ziarah Nabi, kalau kita duduk kat Nabi paling sebab ni lah orang baca talqin dia mari duduk depan. Dia orang baca talqin dia tak duduk belakang. Bawa sebab baca talqin nak baca nak royak berhadapan dengan mayat. Dia tak pergi duduk belakang banyak. Dia nampak tak? Ambil di sini. Habis tu. Tak. Dan lagi pula dia kata sini dan menghadapkan akan muka yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan khusyuk, yakni tetap segala anggota seorang, itu tafsir bagi khusyuk. Dan khuduk, gapo khuduk, merendah akan diri. Dan dengan adab, atas balik dengan khusyuk. Maknanya kita hadap ke Nabi dengan beradab. Padahal ia seorang saat ni, kau hadap dengan Nabi, kosong hatinya hati seorang. Sunyi hatinya seorang, kosong takluk daripada bergantung dengan segala perkara dunia. Masa tu dia hadap kepada Nabi, hati dia tu tak ada gambar dunia. Kosong. Nampak ke tak? Kosong. Supaya bandingnya kita masuk dalam rumah, rumah tak ada gapo. Ia jadi kosong. Kita masuk dalam satu rumah tu putih. Lepas tu tak ada barang apa satu. Jadi hati kita pun jadi kosong. Kalau kita duk nampak baik, kita duk nampak gua ni, mana hati kita tak tawajuh. Hati kosong tu supaya bandingnya mudah kata. Supaya kita masuk di satu rumah yang tak ada barang. Hanya duk gambar, tak bisa. Jadi, lepas pada tu, padahal ia seorang pula memandang ke bawah. Ia orang ziarah tak ni tengok kepada bawah. Barang yang dihadapkan akan dia, akan seorang saat ni. Tengok ke bawah, tengok hadap dengan Nabi. Dan memberi salam. Dan memberi salam atas selebih-lebih segala makhluk Allah. Iaitu selebih-lebih makhluk Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi salam takluk pada manusia dengan suara yang koda mendengar oleh orang yang bertemu lambung dengan dia, dengan Nabi. Nak klik dah. Nak klik dah. Okey, ambil kata dah. Apa? Klik tag. Maknanya beri salam ni bukan kata derah dak lah. Koda kita kata orang yang bertemu lambung dengan dia, dengan Nabi, dengan tiada hingga bangarkan, dengan tiada geger menggegeh, dengan tiada hingga bangar, dengan tiada geger. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu bukan dia, tu baglah nak jual kapek lagu tu. Anak masuk ke assalamualaikum ya Rasulullah. Makna koda kita berlafaz tu supaya kita beri salam ikut kita sama kita dengar tu. Betul tu. Dan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya salam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kurang-kurang tu macam dia. Dan sikit lagi dah. 2-3 balik. Bawa save. Dan barang siapakah hendak menggapa tu Apa tu bacaan tu Dia tulis kan Nabi? Memanjang. Sini tulis memanjang buah hal itu dah. Dah. Barang siapakah hendak memanjang, makna hendak melamu lah. Siapa-siapa hendak melamu, maka hendak dipanjang. Mana sabuh tu? Maka hendak dipanjang, maka hendak dilamu akan dia, akan ziarah. Kalau siapa-siapa nak lama kat duk lamu. Kitab ni tak cerak ni, mujahadah kitab bayi. Siapa-siapa berasa nak lama, duk lamu. Tapi ni, hak yang royak ni di zaman dia ni. Boleh duduk lama ni. Habis ku, zaman lah ni. Pero, lepas pada beri salam tu kak. Ambak tu pero. Mamnuk dah. Mamnuk dah.
Tapi kita kena faham juga sebab orang hak belakang pada kita ni ramai lagi. Habis pergi. Sikit lagi. Dan lagi pula dia kama dia terundur lepas pada ziarah ke apa siap, kama dia terundur ia seorang kepada jihad kanan. Ngundur sikit pergi kepada pihak kanannya, kanan seorang. Koda sehasta, ngundur sehasta. Maka memberi salam atas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan Sayyidina Abu Bakar yang tanah berepek dengan Nabi. Betul tak? Ini kubur Nabi. Sayyidina Abu Bakar pula dia duduk rendah pada Nabi sikit. Itu yang ngundur. Ini kubur Nabi, ini Abu Bakar sini. Lepas tu Sayyidina Umar. Asalnya Abu Bakar. Lepas tu pula Sayyidina Umar, tepat Sayyidina Umar tu asalnya tepat Siti Aisyah. Saya tepat Siti Aisyah. Lepas tu kok Sayyidina Umar minta bila dia sakit ke apa, nak mati dia minta. Bila dia minta Aisyah we tepat ni. Asalnya dia tak ada buat tabir asalnya, mungkin dia duduk dalam rumah Nabi. Nabi, lepas tu pula Abu Bakar. Nabi, tak ada apalah kita kata isteri dia, suami dia. Abu Bakar, tak apalah ayah bagi Siti Aisyah. Dia duduk dalam rumah, dia tak ada tabir. Bila Sayyidina Umar mati, sini dalam satu rumah. Maka Sayyidina Umar, dia tak ada kena mahram dengan Siti Aisyah. Lepas tu lah dia buat tabir. Dia habis pun. Dia. Habis. Habis teruk. Kemudian dia kata sikit lagi. Maka undur ia seorang kepada jihad kanan seorang qada sehasta pula. Maka memberi salam ia seorang atas Sayyidina Umar Al-Faruq. Al-Faruq yang membeza di antara batil dan sebenar. Dipanggil Faruq Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Tiga orang lah dalam satu rumah. Tiga orang dalam satu rumah. Kemudian maka kembali ia seorang pada tempat pendiriannya seorang. Yang pertama pada hadapan mukanya seorang yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ginilah. Nabi, Abu Bakar, Umar. Sudah belakang pula, ikut Nabi pula. Start dengan Nabi, sudah dengan Nabi pula. Kemudian dia kembali situ pula ada tempat pendirian seorang Nabi yang mulia dan memohon minta pula bahawa keadaan dia yang ziarah Nabi ni lah. Dia tak diziarah tak apa dah. Memohon bahawa keadaan dia ziarah Nabi ni menjadi wasilah, menjadi tangguh baginya bagi seorang pada hak diri seorang dan memohon dia panggil wasilah pada pihak diri. Faham? Wasilah pada pihak diri ni makna sebagai tangguh untuk dia sampai kepada Allah. Dia panggil wasilah. Sebagai tangguh untuk dia ni sampai kepada Allah. Maksud sampai kepada Allah ni mana hati dia tu terlekat dengan Allah tu, Nabi lah sebagai wasilah. Kalau kita buat misal ginilah, merok. Kita tak kena Tok Waki, tapi ada orang tengah hak kena Tok Waki. Orang tengah tu lah sebagai wasilah borok hak kita sapa ke Tok Waki. Kita nak sapa Tok Waki ni kita tak kena. Tapi ada wasilah. Mak. Ada. Habis pun sini dia. Dia lalu. Dan memohon pula. Dan memohon syafaat ia seorang. Mohon pertolongan ia seorang dengan ziarah Nabi ni. Memohon takluk kepada Tuhannya Subhanahu wa taala. Lepas tu minta dengan Allah Taala, dengan aku mari ziarah Nabi, minta Allah Taala tolong aku. Kemudian pula berpindah kepada yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan ia seorang menghadap kiblat. Kemudian ia pun berpindah kepada yang mulia, ia pun hadap pada kiblat. Maka adalah kubur yang mulia daripada jihad kirinya seorang
Dan ia seorang, ni bacalah patut nak tinggi. Dan ia seorang berdoa di situ pula dengan barang yang terlebih disukai bagi diri seorang dan bagi segala kekasih seorang dan bagi sekalian orang Islam. Demikianlah dikerjakan dia akan berdoa saat ni tu. Betul tak? Demikian dikerjakan dia akan berdoa tersebut pada tiap-tiap berkehendak akan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu lah. Tiap-tiap kali kita ziarah Nabi ni lagu tu. Pak Nabi. Harap doa ke apa depan Nabi. Lepas tu Abu Bakar. Mari pergi salam kat Abu Bakar. Pergi salam ke Sayyidina Umar. Lepas pada tu pusing kepada Abu Bakar pula. Harap. Lepas tu pusing kepada Nabi. Lepas tu doa minta syafaat dengan Allah ke apa. Barulah. Lain kali mari pun. Nabi, Abu Bakar, Umar. Pak klik mula. Nampak lagi tak? Ada dia. Kenapa? Oh. Nak tidur dah? Okey. Habis dah. Kita klik. Nak habis dah. Dan saya gila baginya bahawa melazimkan akan adab pada selama-lama bermukim Madinatul Munawwarah. Tengok sini deh. Pada deh. Jadi kalau kita tengok sini dia banyak kata kerana selama kita duduk di Madinah lazim beradab. Tapi kalau kita tengok bukan tak seroyak puak mana lah. Tapi kalau kita tengok setengah ada selama duduk Madinah, bukan selama dalam masjid ni. Selama duduk Madinah lazim beradab. Maka kalau boleh orang gini Madinah jangan buat benda hak Nabi benci. Tak. Jangan buat benda benci. Jadi kalau kita tengok bila duduk di hotel, turun hotel, bawah ni gah pun Pokok ni kalau kita tengok Allah, pokok bawah hotel bisa kok yak kebun. Itu suatu perkara yang dibenci oleh Nabi, yang tak suka. Dan saya kira kita beradab bila kita duduk Madinah. Apa pula hotel Madinah dengan Masjid Nabawi ni dekat. Kalau duduk jauh tu tak lagi. Ni baik. Sini kau mana ya? Kau dekat lagi tak tahu tak. Berkuat tu jalan tu. Dekat. Turun masjid lama itu, masjid lama. Jadi macam kurang adab Nabi. Ada kok keliling hotel tu kok. Sokok yak kebuk. Mana kurang adab sikit situ. Jadi takat tu selesai nak buat. Takat tu saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Puasa adik. Adik nak tidur dah.